Ini dia Proton E-Mas 5 tanpa sebarang pelekat. EV mampu milik pertama yang akan membanjiri jalan raya kita nanti. Sekali pandang, luaran dia lebih kepada comel. Lain sikit daripada unsur sporty yang orang kita suka. Apapun, kereta ini rear wheel drive babe. Jadi pemanduan sepatutnya lebih dinamik dan semula jadi. Sebab roda hadapan hanya bertugas sebagai steering. Tak ada nak buat sampai dua kerja. Nak drift pun sepatutnya boleh. Tambah lagi dengan torque EV yang bagi full terus. Berdasarkan apa yang kami godek setakat ni, E-Mas 5 ni macam bagus. Kabin pun function habis sebab tempat duduk selesa, lantai tak tinggi dan banyak tempat letak barang. Rasa premium tu tak lah sebab banyak guna plastik keras. Tapi untuk serendah RM60,000, okey je. Features pun banyak. Hatchback compact macam ni pun siap ada power boot lagi. Cuma yang tak adanya wireless charger. Sensor parking hadapan pun tak ada. Tapi tak ada hal lah sebab mudah nak tengok keluar. Dekat dalam pula, keunikan kereta ni sebenarnya steering dia. Diameter compact tu buat pemanduan rasa lagi lincah. Walaupun tak ada pelaras teleskopik, ia siap-siap dah rapat dengan pemandu. Jadi orang tinggi pun akan ngam bawa E-Mas 5 ni. Pada yang belum tahu, E-Mas 5 ni tiada langsung Proton ride and handling. Tapi masih okey sebab tak rasa lembek macam EV China lain. Tapi kalau bawa laju, bunyi angin terus jadi ketara dan tayar linglong ni memang bising. Apapun, ini kereta bandar dan bakatnya sendiri sudah lebih daripada apa yang dijangka. Dan dekat China, inilah EV paling laris sekarang. Jadi bukan calang-calang Nak tahu harga sebenar? Kita tunggu waktu pelancaran, okey? Ciao.